Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita buat sup tulang pedas Thai ataupun Tom Sep. Dalam resepi ni, kita ada masukkan satu bahan rahsia yang menjadikan Tom Sep kita lebih padu. Kalau nak tahu bahan apa, kenalah tonton sampai habis. Okey, mula-mula sekali kita sangai 10 tangkai cili kering bersama dengan 1 sudu besar beras. Kita guna api kecil dan sangai ataupun sangrai dia sampai keperangan dan juga cili kering tu terbit bau. Lepas tu kita tumbuk kasar sahaja. Lepas tu kita masukkan cili kering pula. Okey, cili kering ni saya guna separuh saja daripada yang kita sangai tadi. Lagi separuh tu kita simpan untuk masuk dalam sup. Okey, lepas tu kita tumbuk kasar juga cili kering ni. Okey, ini untuk bahagian sup saya gunakan anggaran 2 kilo tulang. Seterusnya kita masukkan bahan yang kita tumbuk kasar iaitu 5 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, 1 inci halia dan juga 1 inci lengkuas, 2 batang serai, 1 akar ketumbar, 5 helai daun limau purut. Lepas tu kita kacau-kacau dia sekejap. Kemudian kita masukkan garam. Garam kena masuk secukup rasa lah. Kemudian kita masukkan perasa jika suka. Masukkan juga sos ikan dan juga kicap bukit ataupun Golden Mountain. Tom Sep ni bahan dia unik sikit. Kita gunakan asam jawa sebagai ejen pemasam. Kemudian kita masukkan cili kering telah pun ditumbuk tadi bersama dengan beras sangai. Beras sangai ni akan jadikan kuah kita lebih sedap dan rasa dia lain daripada yang lain. Kita kacau-kacau dan biarkan kuah ni mendidih. Setelah kuah mendidih, dia akan nampak kemerahan macam ni. Lepas tu kita masukkan cili kering yang balance kita tumbuk tadi bersama dengan cili padi merah. Lepas tu masukkan 2 labung bawang Holland dan juga lebih kurang 3 biji buah tomato yang telah pun dipotong 4. Kita perah jus limau nipis ni untuk bagi rasa kick kita punya kuah. Seterusnya kita masukkan aksesori dia iaitu hirisan daun ketumbar. Akhir sekali kita letak sedikit serbuk lada sulah. Kita kacau-kacau sekejap. Dah siap dah kita punya Tom Sep. Makan dengan nasi putih dengan telur dadah. Memang dah cukup sedap dah ni. Okey, terima kasih menonton dan selamat mencuba.